sekarang ni bila kita dah makin membesar, macam kita staff rasa. Bila awak menang yang nombor 1, masa tu bawa awak bincang kawan, masuk siapa awak? Okay, so nanti balik rumah boleh buka TikTok, cari Rempah Cap Pengerus Official. Nanti adik-adik akan jumpa set Maharani ni. Dekat situ kita ada ajar cara masak dia. Lepas tu kan, dekat dalam ni, kalau yang real betul dia ada nasi dan juga lauk. Cuma untuk adik-adik, sebab kita punya masa pertandingan adalah 1 jam saja, kita ringankan. Jadi, you all dah tak perlu untuk masak nasi dia. Google ke malam ni, study ke, benda yang simple-simple je. Sebab kita mungkin kesetukan masa. Cabaran untuk pertandingan ni mungkin masa dan bahan mentah dia, macam daging kambing tu dok sempat nak empuk. Untuk kita punya nasi ni, beras ni kita, untuk tempat kita orang makan. Saya rasa tag yang kedua lagi senang. Sebab teks kedua tu kita boleh buat masakan bebas yang resipi kita sendiri. Sebab kita boleh je ikut yang resipi yang kita pernah masak kat rumah ke, macam mak-mak kita tengok kita masak macam tu. Daripada pinggan hidangan, mangkuk hidangan, sudu dan garpu. Okay, sudu dan garpu ni sekiranya macam tadi kan cikgu bagi tahu, mereka mau masak ni, tadi kan saya kata kena masak lamb wrap untuk lauk daging ni kan, dia besar sikit, jadi sama ada nak bawa kuali ataupun periuk tapi yang bertutup. Patut juga awak. Okay, kalau katakan ada kurang sikit, awak kena tambah boleh 3 sudu contoh. Ya, nak tolong awak. InsyaAllah kita boleh buat yang terbaik. Fighting. Saya akan buat terbaik untuk tim saya untuk competition ni. Bye-bye. Bye.